Welcome to our channel. Okay, hari ni kita nak pergi ke mana? Taiping. Kita road trip to Taiping hari ni. Sebab kita ada event dekat sana. So, untuk kali ni, untuk series ni, kita akan buat vlog trip road travel to Taiping. So, let's go! Tapi sebelum kita gerak terus ke Taiping, kita nak singgah dekat rumah kawan kita orang dulu untuk pick up dia. So lepas ni kita tengok siapa yang kita pick up, okay? Pak jom. Kita pick up yang okay, Alia dah kita pick up. Kita akan pick up seorang lagi dekat Jeli. Siapa? Nanti kita tengok, okay? Bye. Tapi sebelum kita gerak ke Jeli, kita singgah dulu makan. Kita beratur. Ya, beratur. Bungkus Kat sini ada macam aneka lauk pauk yang korang boleh pilih. Tapi disebabkan kita orang pergi lewat, jadi banyak adalah lauk yang dah habis. Kalau korang nak tahu, Zila Pokok Cherry ni antara kedai yang famous dekat Kota Baru dengan nasi lauk dia yang sedap sangat. Okay, panting. Dah habis makan nasi, kita singgah pula dekat kedai roti goreng dan cakwe yang ada kat sebelah kedai dia. Sambil menunggu tu, kami dapat tengoklah macam mana cara pakcik tu buat cakwe dan roti goreng. Sangat menarik bila kita dapat tengok secara depan-depan macam mana cara dia proses buat cakwe dan roti goreng tu. Kat sini yang menariknya lagi, kita akan dapat cakwe atau roti goreng panas lagi tau. Yang betul-betul baru lepas goreng tu. Tada. Panas-panas lagi ya? Tes. Tes cepat. Panas tak boleh. Tak jadi. Panas. Ni aku belanja korang close up. Tengok warna dia cantik kan? Jom kita nak try cakwe yang kita beli tadi dengan roti goreng. Roti goreng. Roti goreng. Ni roti goreng. Yang ni cakwe. Nampak. Mantap. Sedap, lembut lah. Rasa lembut tu macam garing di luar. Dia tu macam Cuba panas. Soft di dalam. Lembut di dalam. Boleh pergi kedai tu Tapi kedai Pokok cherry. pergi kedai pokok Zila pohon cherry. Pohon kekuk kalau Kelantan. Kelantan pohon kekuk lah. Kelantan ke? Bukan. Tu. So jom kita sambung perjalanan kita ke Jeli untuk pick up kawan kita. Mana lewat? Dia. Saya dekat G, kita terus gerak ke Perak. So let's go. Kita sampai di apartment kita. Okey. Dekat Taiping. Nama dia Queen. Janganlah gitu. You ni jadi punya orang ambil video ni. Geguk. So Action lah. Macam dia ni. B83. Tada. Kita kat atas. Kita tengok apartment kita. Dapat? Ada video? Sana. Okey, putih saya. Interview pula dah. Saya kan putih. Dah. Okey, ni bilik aku dulu Dapat berkatil. Tapi tak ada bilik air sini. Bilik air sana. So bilik air dia dekat luar. So ni lagi satu bilik. Ni kawan aku yang duduk. Okey. Ada orang tamu. TV.
TV. View sikit, belanja view sikit. Oh, okey, view kita comel lah juga. Nice view. Jom. Oh, ni boleh lepak. Wow. Okey, luas. Actually sini tak boleh letak rokok kan. Ya. Forbidden Oh, mana? Mana dia pun? Oh, apa benda tu? Expo. Mencari Batman. Cari Batman. Lampu Batman. So view kita malam tak nampak sangat lah. Kita nampak lampu-lampu sahaja. Macam nampak duduk kat Bandar Star. Oh, kita nampak mall tu lah tadi. Inilah Taipei kan. Jom kat dalam. Jom. Cepat Asal. Sini kita ada satu bilik besar punya. Ini kita masih room kot. Kali ni tandas. Tandas and Kita ada geria. ada macam-macam kita ada. Dan kita ada dekat yang kerang dapur arang atau zinc. Saja kami check in dekat apartmen, dah tak letak barang, kami terus keluar untuk makan malam. Tapi masing-masing nak boleh ke decide nak makan apa, kemain ambil masa. Kuih tiaw kerang. Satu. Bawa datuk. Sedap tak? Kerang ke? Paling sedap ke dia kerang? Geria sedap kerang? Tahu. Standard sini kerang. Geria. Awak sama ke? Dah decide kena tulis pula. Dah macam exam dah aku ni. Nak tulis menu seorang-seorang ni apa nak makan. Sorry guys, video makan kita orang lupa nak record sebab terlalu lapar sangat. Bila dapat makanan tu lupa segala-galanya. Lepas habis makan tu barulah kita orang ingat yang kita orang tak record benda tu. Jadi lepas habis makan kita orang pun balik ke apartmen balik dan jumpalah dengan Syah and Izzat. Diorang daripada KL sebenarnya pergi pick up buku, lepas tu gerak ke Taiping. So sekarang kita tengah berkumpul dekat ruang tamu sebab masing-masing dah tak sabar nak tengok hasil buku yang kita cetak yang Syasha dan Izzat pergi pick up dekat KL tadi. So kita tunggu untuk Syasha reveal buku kita macam mana hasil dia. So jom kita tengok. 3. Okay, jawab ni. New quality bro. Improve. Oi, bau lah. Oh, sedap lah. Okay, tengok dua pula. So hari ni kita nak reveal untuk nulis 2.0. Pergi kasut dia mengalah ni. Kalah. Jadi bang. Kali-kali ni. Wow. Kita gini. Okay, power kita. Kita bikin video macam gitu kan? Hari tu kan licin kan? Wow, betul pun orang beri. Comel gini. Tengok aduh asal Aziz. Okay, so kita nak reveal. Aduh dia puji kata gini. Tak ada dua. Apa tu? Mak dua ni. Okey, ni nulis 1.0. Okay. Ada SPM. Okay. Dua. Nombor dua ni, owner kedai kata cover comel gila. Comel gila. Dia kata first time dia puji kamu Dia comel. kata, owner tu cakap, saya suka you punya cover. Lawa saya ni tadi. Lawa gila dia cakap itu. Masa 2, 3, 4 kali dia puji aku dah. Okay. Dari Will. 3, 2, 1. Capek. Okey, nulis 2.0. Okey. Ada SPM. Tak mesti tak ada branding tu. Comel gila. Kita lukis yang menjadi kabut. Padahal bukannya lega pun masuk sekolah. Style. Ya, hanya lagi. Nampak naik gila. Dia puji gila. Weh, tapi comel gila. Oi, comel lah. Aku je tak tiuk tadi. Excited gila. Jom, sudah. Comel gila.
Buat itu kita tak tulis. Ya, saya tak tulis lah. Penyunting. Ni sekali lagi aku last check untuk tengok hasil design dia. Untuk pengetahuan korang, untuk design susunan buku dalam tu sebenarnya fully aku yang susun aturkan. So agak risaulah kalau ada yang tak kena. Alhamdulillah semua beres and aku happy sangat dengan hasil buku nulis 2.0 ni. Sekarang kita dalam hari kedua. Hari kedua kita nak Today is the day. Hari event kita dah sampai. So kita sekarang on the way nak ke studio event kita. So tema kita, event kita adalah cerita kita. Cerita kita and tema kita adalah batik. So masing-masing berpakaian batik hari ni. Hai. So masing-masing punya batik. Hai. Ni adalah tema. Hello. So kita dah sampai dekat studio dan sekarang kita tengah nak set up untuk event kita lah. Jadi agak last minute sebenarnya, tapi tak apalah. Jom kita tengok apa yang kita akan buat. Tak ada apa-apa. Awak buat kalau tak ada. Boleh 1.0 kan? Ni baru ada kerja ni. Apa tu? Ada dalam ni. Dia dah beli ni dah ni. Lagi. Kantong. Okey. Tengok kau kecil. Kopi. Okay, man. Bi, awak masa marah je lawak ni. Tak nak. Tak mau. Saya tak mau jadi manager lawak, saya tak mau jadi influencer, saya tak mau jadi semua. Tak mau. Awak kan dah popular sekarang. Hidup aja Mika mau. Are you doing? Nak letak logo harga. Apa perasaan tu hari ni? Perasaan masa Dekat tweet awak ada tulis. Sikit-sikit lah. Hari ni kita ada apa? Hari ni kita orang ada soft launching untuk nulis buku. Excited tak? Saya excited. Perasaan? Perasaan? Saya sangat nervous. Saya tak tahu apa lagi. Nak baca. Perasaan? Perasaan. Saya perasaan Confused? ya confused. Saya tak tahu nak buat apa. Apa perasaan? Ni daripada luar Kota Baru ni boh. Sama dua kopi di Langkas Studio untuk mengadakan event buku, dan event ini adalah event kita tidur. First impression? First expression ni lah, saya ingatkan undilah saya tak ada. Lah kailah. Ingat tu penuh dia nak jadi baik. Comel. Tengok dulu buat comel. Mana tahu kat ada tu depan ni. Tak. Bawa kapal ni kan? Kita bawa kopi. Awal ekspresi lah. Boleh lagi kita ada simple menu saja. Americano. Cuma kita bawa special menu, which is our long black peach. Thank you. dalam pukul 2 petang macam tu, kita orang pun start event. Untuk awal-awal aktiviti, kita orang try buat DIY zing. Dan siapa yang ada yang kat situ yang baru datang, kita orang ajaklah dia orang untuk join buat DIY zing. Dan tu Poppy tengah ajar dia orang lah macam mana untuk cara buat DIY zing tu. Cikgu. Macam ni ke? Lepas itu bebel lah Muni. Muni bebel lah. Ini contoh zing yang aku pernah buat. Nanti ibu jangan nanti. M ke W? M, W. Settle masing-masing buat zing, kita buat pula session untuk baca hasil masing-masing macam mana. So tu Poppy try untuk baca semua zing yang ada kat situ. So jom kita tengok. Satu, mu tak gagal, orang tak gagal. Dua, mu tak kalah. Korang bukan apa loser? Yeah. Ya, bukan loser. Okey. Tiga, aku kuat. Mu kuat. Mu
Ni kau ke aku. Ni lebih kata-kata dia lebih pada diri sendiri ke ataupun orang lain? Orang lain. Ni lebih kepada orang lain. Mu kena ada visi. Ni yang paling penting kan. Antara yang paling penting dalam hidup kita kena ada visi untuk kita menuju ke mana sahaja. Okey, lepas mu kena ada tempat tuju. Ini menuju kerja ni kat ni. Masyaallah. Okey, ke mana pun kita pergi, kita kena ada tempat yang kita tuju 17. Mu kena sentiasa hidup. Mu kena ingat mu hidup. Mu adalah manusia yang hidup, mu adalah makhluk yang hidup. Okey, terima kasih kepada Bos Les. Terima kasih menjadi musisi di negeri 03. Payung. Setelah review beberapa zing, kita pergi ke next session iaitu curation untuk nulis 2.0. Jadi inilah the big highlight untuk event hari ini. Event ini iaitu ruang ekspresi cerita kita reading party. Okey, terlebih dahulu kita akan perkenalkan diri kita yang membawakan event ini pada hari ini, iaitu KYRA, KYRA, iaitu Kelantan Youth Reader and Association, iaitu sebuah organisasi yang terdiri daripada anak-anak Kelantan yang datang ke negeri asal untuk menceritakan kisah-kisah mereka. Okey, di sini anak-anak muda Kelantan ini terdiri daripada pekerjaan yang sangat-sangat random. Salah satunya adalah cikgu, influencer, bakal jadi influencer, dan bukan itu saja, kita juga ada penggiat teater, dan juga kita ada solo backpackers di mana dia telah menjelajah lebih 5 buah negara ya secara tersendiri, dan merupakan seorang wanita juga. Nulis ni sebuah buku cerita yang di mana koleksi daripada anak-anak muda yang menceritakan kisah-kisah mereka, pengalaman-pengalaman mereka, trauma-trauma mereka yang ingin mereka kongsikan kepada anda semua. Jadi kita akan ada 6 penulis hebat daripada Kelantan akan mulakan dengan penulis pertama kita, iaitu Hobi. Berikan tepukan kepada Hobi. Bermulalah langkah saya yang pertama, iaitu langkah buta saya, bergerak daripada tempat saya tidur ke Kota Baru. Dan akhirnya saya jumpa kawan-kawan semua kat sini, dan bermulalah hidup baru saya dengan impian yang baru. Siapa kat sini? Otak dia selalu bising kat tangan. Tak bising, kenapa tak bising? Saya bising. Okay, siapa kat sini tengah berjuang buat apa yang dia suka? Dia lebih kepada nak lawan diri sendiri lah. Dari segi rasa cukup tu, aku nak highlight benda tu. Berjuanglah untuk buat apa yang korang suka, walaupun benda tu susah. Curhatan kali ini adalah curahan rasa aku setelah aku official bergelar sebagai seorang penganggur. Turns out it's not too bad untuk jadi seorang penganggur, and it's not too bad untuk hidup dengan kata YOLO. You only live once. Itu Kelantan Youth Reader, Writers and Associations. So sedikit sebanyak, ini sebuah kolektif anak muda di mana kami datang untuk membawa new wave literature, dan kami cuba untuk menyediakan platform untuk korang mengkongsikan cerita anda dalam bentuk naskah. Jadi feel free kalau korang rasa nak tulis ke apa, nak ceritakan sesuatu, boleh contact kami ya. Semua orang ingatkan kata rezeki ni dari duit je. Which is I discover rezeki adalah beyond cash. Lepas ayah I tak ada 2014, ayah I suddenly meninggal. I ni anak ayah. So kalau I dah travel tu, mostly I dah cerita ke ayah I lah, compared to other siblings macam dah kena kahwin apa sebagainya. Let's go Taipei! Let's go! Jadi untuk menulis 2.0 ni, aku bawa cerita. Yang pertama, mencari sama Sia tajuk dia. Yang kedua, rezekinya read between the lines. Okey, itu saja. Terima kasih Taipei. See you in Adisa. Okay, boleh. Video. Record dah? Sekarang. Okay, ready? Nulis